Kalau rezeki murah, jiwa kita tenang. Rezeki kalau tak murah, jiwa kita serabut. Bila rezeki tak murah, mula hutang. Hutang tu menjerat. Mulalah kita hidup dalam keadaan sempit. Hidup berhutang sempit. Sasa nak berhutang. Sasa nak berhutang. Dalam mudah berhutang, tak mau ambil jalan payah. Nak pergi buat kerja teruk. Nak kena meleleh peluh, tak mau. Nak berhutang, mudah. Lepas tu pula, bila masa bayar hutang, tak boleh bayar pula. Lagi teruk. Kita ni miskin, jangan minta. Kalau kita miskin, kita buat apa? Bertakwa pada Allah. Bertakwa pada Allah tu masuk macam mana? Yang Tuhan suruh buat sungguh-sungguh, yang Tuhan tak bagi tinggal sungguh-sungguh. Tu takwa. Miskin buat itu ya. Miskin jaga kefarduan yang Tuhan suruh, jaga larangan yang Tuhan larang. Jangan buat yang Tuhan larang, buat yang Tuhan suruh. Buat pula sungguh-sungguh. Apa hasil daripada takwa? Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan buat kepadanya urusannya mudah.